kaedah berdikit dalam akaun kita sendiri. Katakanlah tuan-puan menabung emas rendah 100 hari ini, tuan-puan akan dapat 0.1996 gram dalam akaun tuan-puan sendiri. Tuan-puan nak jual hari ini boleh, tak ada masalah. Duit akan masuk dalam akaun tuan-puan sendiri. Sebab tu tuan-puan ada duit belum tentu ada emas. Ada emas tentu-tentu kita ada duit. Sebenarnya emas ni mata wang sebenar tiap-tiap negara, mata wang antarabangsa. Bukan sahaja dalam negara kita boleh jual, malah mana-mana negara kita boleh jual, tiada batas sempadan. Kita simpan emas ni tuan-puan tak ada tarikh luput. Emas ni tak boleh dimusnahkan, tak boleh dicipta. Tak ada tarikh luput, tak payah bayar cukai, tak payah maintenance. Selama mana kita nak simpan, tak payah risau. Setiap zaman emas ni bernilai. Katanya pakar-pakar keuangan tuan-puan, harga emas ni mustahil jatuh kosong. Jadi kita ada emas, tentu-tentu kita ada duit. Tuan-puan nak saya bantu nak mula menabung emas, kaedah berdikit dalam akaun kita sendiri melalui kaedah akaun GET. Kena ada nombor ahli orang keberapa simpan emas, insya-Allah.